mempersoalkan keputusan daripada pihak-pihak kejabatan kerajaan ini. Contohnya dalam kes ini, pihak immigration di bawah Seksyen 59A, walaupunlah keputusan DJI ini merupakan keputusan yang tidak boleh dirayu oleh Muhammad Reza melalui surat cara dengan immigration sendiri, tetapi keputusan dari DJI ini boleh dirayu dekat peringkat Mahkamah Tinggi. Maknanya Abang Muhammad Reza boleh membuat semakan kehakiman untuk mengesahkan sama ada keputusan daripada pihak DJI ini merupakan satu keputusan yang munasabah atau tidak. Dan sekiranya dia boleh buktikan bahawa keputusan untuk mengenakan sekatan perjalanan ke atas diri dia ini merupakan satu keputusan tidak munasabah, maka segala perintah daripada DJI ke atas diri dia untuk sekatan perjalanan ini boleh diketepikan. Okey, bukan apa. Bagi aku kan, kita boleh tengok ada satu kes ni di mana orang ni memang buat kes yang viral. Satu Malaysia tahu pasal kes ni, okey. Dah kena tuduh dah pun, dah kena jamin dah pun. Itu pun ketika itu mahkamah tak berikan sekatan perjalanan kepada diri dia. Sehingga kan dia boleh boloskan diri daripada jamin untuk masuk ke negara seberang. Dan sampai sekarang orang tu tak kena tangkap lagi. Siap boleh buat live, siap boleh berjoget, siap boleh pergi event, siap boleh pergi podcast lagi, okey. So bila orang macam Abang Mirza ni yang tidak mengancam